Assalamualaikum. Okey, hari ni 28 hari bulan 28 hari bulan 2. Tengah hari selepas Zuhur. Hari ni kami ambil peluang untuk shopping seharian hari ni. So tempat pertama yang kami pergi ialah di TK Maxx yang paling besar dekat sini. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Sebab hari tu banyak dah pergi kat TK Maxx, tapi tak banyak nak pilihan. Katanya dekat sini lebih besar. So jom kita tengok. Alright, ini dia TK Maxx. Oh, luasnya kat sini. Okay, tadi kita pergi ke TK Maxx. Sekarang ni kita main ke Birkenhead Point. Kat sini pun barang shopping juga. TK Maxx tadi saya tengok barang-barang dia banyak. Tapi saya cari barang yang tak ada dekat Malaysia. So dia punya pilihan dia tadi, kalau ikutkan harga macam Adidas tu ada juga. Tapi yang harga Adidas punya tu dah turut dengan diskaun. Lebih kurang dalam RM60 duit Malaysia. Jadi sama je lah. Jadi saya cari yang harga dia tak sama, maksud dia diskaun lagi banyak. Certain barang je. Okay, so tadi saya dah tengok pun jaket saya dah beli dah itu. Jadi saya tak ambil dah dekat TK Maxx. So sekarang tengok dekat Birkenhead ni pula, semua branded brand ada kat sini. Kalau kat sini ada diskaun, barang yang berbaloi boleh beli. Katanya kalau kita beli satu kedai tu, kita boleh beli harga dia dalam $300. Dekat airport nanti boleh claim balik 10% cukai. So brand kat sini semua yang macam-macam ada lah. So nak tengok kualiti barang mungkin tak ada masalah, cuma harga lah. Dan juga dari sudut diskaun yang dia bagi tu berbaloi ataupun tak bila kita tengok dengan duit Malaysia, itu boleh penting lah. Kalau tidak, kalau sama je rugi lah kita beli. So saya try tengok tu dekat mana yang ada. So ni adalah keadaan dekat Birkenhead Point. Dia punya supermarket dia jenis open macam ni. So dekat sini yang banyak orang tengok dekat Tommy Hilfiger ni. So kita nak tengok apa yang ada diskaun kat dalam ni. Sini ada Hyper punya pun ada juga. Swarovski pun ada. Kalau ikut student tu dia kata ni macam ni. Swarovski ada juga diskaun ni 10%. Okey, sekarang ni ada di depan Oroton. Oroton ni dia satu brand daripada Australia. Jadi kalau ikutkan tu brand Australia ni, dia punya pembuatan dia kulit lah. Memang original kulit dia. Harga dia dalam 300 lebih macam tu. Tapi itulah dia punya design tu, mungkin mata orang tak apa nak ni kot. Sebab dia tak ada yang tali panjang. Jadi dia punya style bag tu jenis yang besar-besar tu semuanya tali pendek. Jadi dia pula buat jenis tali kena beli asing untuk Oroton. Tapi kulit lah. Kalau ikutkan convert ke duit Malaysia pun dalam 300, okey lah. Cuma mungkin mata orang lah kot, tengok tak apa nak kenal dengan design dia. So overall dekat sini pendapat saya lah, dia punya harga tu kalau nak di-comparekan dengan tempat kita, dia kurang. Tak ada beza ketara pun. Kadang RM10-20 murah sikit. Ada yang setengah tu tempat kita lagi murah ni. Dia punya style dekat ni sofa macam dekat Design Village di Penang, ataupun dekat Genting Premium Outlet dekat Genting, ataupun dekat JPO. So untuk orang kat sini, sinilah tempat dia nak beli kan. Kita pun ada pilihan tempat kita.
So harga pun tak ada nak beza sangat pun. Semuanya kalau macam Levi's tu, kalau tempat kita bayar aku duduk ada 300 lebih, sini dapat dah 240. Beza dalam RM60 macam tu. Kalau bagi saya, dia ada yang new season, dia yang off season tak ada lah sini. Sini semua banyak yang new season pun dapat murah dah. Kalau orang yang ligan yang nak baru semua tu berbalik lah, beza dah 50-60 pada Malaysia tu je lah. So kalau nak shopping kat sini, okey, boleh lah. Tapi macam saya suka barang yang rare, yang tak ada dekat Malaysia, ada dekat sini. Lepas tu harga dia pula murah sikit. Tu kita mahu. So itulah yang saya boleh ceritakan dekat sini punya shopping hari ni. Tadi PTK Max, ni main dekat sini pula. Kalau ikut kat sini ni, dia punya trademark dia Sydney largest brand outlet. Dekat Birkenhead Point. So, itu je. Next, kita nak tengok pula ke mana dia orang nak bawa. Member saya dia beli dah sikit. Dia minat benda tu, saya agak memilih sikit. Tengoklah tempat link pula. Tak bermakna kena beli kan. Tengok pun, siapa tahu pun okey ke. Agak balik sangat-sangat pun ambil. Okay, so stay to next video. Alright. Apa? Okay. So malam ni kita main lagi sekali Kmart. Sebab hari tu main survey, dah ada baju yang nak beli. So hari ni memang main nak beli malam ni. Kebetulan malam ni malam minggu. So kita nak main keluar ambil angin. So kita cari baju yang hari tu kita jumpa tu ada, terus beli. Okay, sekarang ada dekat Lakemba pada waktu malam. So hari ni ada pasar malam, macam bazar Ramadan di Lakemba. Hari tu main tak ramai, hari ni memang ramai kan. So malam ni memang meriah. Sebelum ni main tak ramai. Ni memang penuh lah, lautan manusia di Lakemba. Tu main siang, kemudian main malam, hari Isnin tak buka. Ni malam minggu, penuh Lakemba malam ni. Indonesia ke tu? Ini dia burger unta. Kedai yang paling famous kat sini, burger unta. So macam inilah keadaan bazar pada waktu malam pukul 1 pagi di Lakemba. So kami pukul 1 pagi, sini tutup pukul 2 pagi. Jadi nak makan setengah kedai tu dah memang ramai lah. Ni dah memang orang sabu. Jadi kalau main bukan waktu ada pasar ni, kedai-kedai dia buka di luar. Kedai-kedai dia buka dekat dalam kedai dia. Jadi lebih mudah untuk belilah. Macam ni dah memang orang fokus, dia buka atas jalan, maka lagi ramai orang.
Macam hari tu kami beli kunafa tu tak kena potong sangat. Hari ni queue panjang tu. So kami nak cari burger yang cepat sikit lah, yang ada jual kat ujung tu. Nak leling dog kot. Okey, tadi balik daripada Lakemba. Sekarang kita main The Cheeseburger Factory. Nak main cari burger dekat sini. Sekarang ada di The Cheeseburger Factory ni. Orang order macam-macam menu ada ni. Cheeseburger, ada grill chicken. So sini kalau daging tu murah banyak lah. So saya beli siap lah untuk makan sahur. Ikut budak-budak ni sekarang dah pukul 1.44 lah. Dia orang celik ni. So ni destinasi yang terakhir lah untuk malam ni. Makan sahur siap-siap pukul 2 pagi. Balik makan, tidur. Besok bangkit subuh. Besok tak tahu pula destinasi ke mana. So ni lah destinasi last untuk malam ni. Tadi pergi Lakemba, jalan-jalan apa semua. Sekarang makan burger. Jumpa lagi next video.